Macam yang korang tahu, Xiaomi dah perkeluarkan model paling premium diorang iaitu Xiaomi 17 Ultra. Jadi macam biasa, aku nak share 5 perkara best pasal Xiaomi 17 Ultra. Perkara best yang pertama, Xiaomi 17 Ultra ni ada performance yang mantap. Sebab apa? Phone ni guna chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dipadankan dengan 16GB RAM dan storage dalaman dia sampai 1TB. Skor Antutu untuk chip ni mampu mencapai 4 juta. Jadi performance memang makanan je dekat Xiaomi 17 Ultra ni. Perkara best yang kedua, Xiaomi 17 Ultra tak lagi guna screen curve tapi guna screen jenis flat bersaiz 6.9 inci dengan resolution 1.5K LTPO OLED. Phone ni support refresh rate sampai 120Hz dengan nit brightness sehingga 3500 nit. Jadi penggunaan luar memang tak ada masalah. Perkara best yang ketiga, Xiaomi 17 Ultra ni ada setup kamera yang powerful. Sebabkan phone ni phone paling premium, dia guna 3 kamera belakang dengan sensor telefoto 200 megapiksel. Masih lagi berkolaborasi dengan Leica untuk level up hasil gambar jadi lagi cantik dan lagi menarik. Perkara best yang keempat, Xiaomi 17 Ultra ni ada kapasiti bateri yang cukup besar iaitu 6800 mAh yang menyokong pengecasan 90W berwire dan 50W tanpa wire. Jadi pengecasan bukan masalah dekat phone ni. Perkara best yang kelima, Xiaomi ada keluarkan model Special Edition yang dipanggil sebagai Xiaomi 17 Ultra Leica Edition. Model ni berbeza dengan model standard sebab design dia lebih eksklusif dengan back panel ada 2 tone. Paling menarik, model Special Edition ni ada Leica camera ring yang korang boleh ubah aperture, zoom dan sebagainya dengan hanya pusing kamera ring sahaja. Jadi itu dia 5 perkara best pasal Xiaomi 17 Ultra. Tak pasti model ni akan masuk pasaran global atau sebaliknya. Apa pendapat korang dengan Xiaomi 17 Ultra ni? Padu ke tak padu? Cuba komen dekat bawah.